Assalamualaikum, saya ada satu barang untuk unboxing. Packaging bagus, bubble wrap multifunction electric steamer. Barang dia bagi ni ada 3 dia punya pelapis steamer, ada manual, warranty card ni. Ni pemegang dia, ada 6 pemegang ni untuk kita pasang dekat besi stainless steel. Ni penutup dia punya pressure dia. Ni dia punya, saya masukkan air dalam ni dulu. Lepas masukkan air, baru kita letak ni. Kita letak ni. Kita letak first tingkat pertama. Lepas tu kita masuk tingkat kedua. Ni, yang ni. Plastik ni nanti kena buang lah bila nak guna. Saya try on ke function dekat. Station rosak kan? Pula tak dapat. Function okey. Nanti saya akan buat video penggunaan dia lah. Kita steam lah. Steam ikan ke, steam pau ke, ya. Terima kasih menonton. Boleh tekan beg kuning ataupun link di bawah, ya. Tolong support saya. Terima kasih.